Apa kat dalam dia ni? Air panas. Air panas. Nanti mak datang kena bagi mak minum. Eh, Nampak? Mak minum air sejuk. naik batu. Air panas je tu. Iu. Api. Tak tahu tapi member dah bagi. Buat di kotak dia. Ini jangan masuk 100 darjah tau. Dia 75. Nanti kalau tak dia mengelembung. Letak air sejuk dulu, baru letak air panas. Hmm. Nah, tu dah next. Api sejuk kan? Apa mana yang tu? Yang apa je? Saya nampak habis tadi. Ni saya tak baju dia. Tada. Apa dah ini? Oh, dia punya Oh, tengok. Studi sepak barah. Nampak pengantin baru. Macam tahu je. Habis barah. apa? Jap. Ni yang bawa makanan Oh, tepe. tu. Try tengok. Mangkuk tepe. Tu kan ni. Air. Hari-hari lah ni. Nanti Zima Zira nanti tiap-tiap minggu bawa tepe kosong. Dia melekat ke apa? Ni lah. Betul kan? Mangkuk tepe. Mangkuk tengkak. Tingkat. Alah, mangkuk Ini sama je dia punya ni. corak. Jenama. Oh, Sama-sama ni apa? Postage. Piknik, piknik. bawa Piknik. nasi. Piknik nombor 5. Dalam dia mesti ada barang. Saya ada barang. Ni saya nak buka ni. Dia kena tarik gitu. Tu ada barang tu. Ha, ada barang. Baca. Kurang hancur. Dia letak je. Dia selalu bawa Jam. light. Dia bagi jam. Jam. Tengok ada lagi tak? Bawah ada lagi tak? Berguna lah. Ada. Patutlah dia beli ni. Patut Sebab dulu dia pernah cerita dia kahwin. Pukul 2 pagi ada orang kunci jam dekat hadiah. Cari lah satu-satu hadiahnya ke tu. Oh. Ya ilah. Kalau mak dengar pagi tadi. Tenet. Kau asam. Ya Allah. Kalau pukul 2 memang tak memang tak ada lah. Mak kan memang malam bangun ni. Solat. Dia silap orang Orang letak hadiah kat Mak luar. yang ni. Mak yang cari. Oh, mak yang cari Kan, mak yang dengar bunyi. Tapi mak biarkan je lah. Jam Tapi bukan mak bangun. Jam Haikal ke kita tak pernah. Mak memang bangun pukul 2 bukan? Kadang-kadang pukul 3. Oh. Biasa saya bangun pukul 3 kencing. Tapi Nanti mak ada. tadi pukul 1 lebih. Saya dah tak sadar apa dah. Sadar ni je. Ada. Betul. Siap ngigau-ngigau Zira. Kalai. Kakak anak dia. Haikal dan Hazira. Siapa? Oh ni. Syakila. Syakila. Awak. Awet. Oh. Ni Zira sampai tertidur kan cari kunci. Zira so tidur kat dalam. Jangan cari kunci. Mimpi. Sebab dia ni pakai Saya nak poyak. masalahnya SEO. Aku memang dah tak boleh fikir dah. Jap. Bukan. Pesto ni lah. Dia letak ni kotak juga. Dia nasi. Jual nasi. Ni dah nampak pun nasi. Okey lah tu. Azira tak masak dekat tu. Piuk apa tu? Tu boleh letak tu. Boleh kukus. Ada masuk ayam dekat atas sekali jimat. Masak apa? Ayam ke, ikan ke. Okey lah tu. Dengan sayur sekali. Takkan nak beli kuali dapat makan buat lauk sekali. Tapi kuali penting juga. Dah goreng. Makan. Manalah tahu Haikal makan sambal belacan ke. Memang. Macam tu favourite ni. Sayur dia kan tak berapa makan. Dia tak makan sama pelacan. Makanlah. Makan lah durian tak Tapi makan. tak kerti buat kan. Aduh. Ada sekarang. Lajau. Saya tengok Saya mak cakap buat. dia. Kan saya tumbuk Nanti kat rumah kita duduk berdua kan. Bukan YouTube. Yang tak sedar kita berdua je rasa. Ya memang. Belajar.
Betul. Benda tu semua belajar. Yelah. Mak dulu ingat pandai masak. Berat. Baru kahwin mana pandai masak. Saya tengok. Bukan Lepas buat tu dalam lama kita masak, Warna pink. kita rasa tak sedap. Kita Boleh kukus. kurang ini, tapi kita, untuk 2 orang boleh lah. Wah, warna pink suka lah. Alah, comelnya. Yelah berdua. Okey lah ni. Boleh lagi lah. Masak 2 pot je kalau untuk sekali makan. Sekali makan. Siap ni. Satu je, bukan dua, satu je. Boleh lah. Boleh 2. Sebab dia punya kecil. Pot dia kecil tu. Dia kecil. Pot kecil. Kalau pot kau pakai cawan Kalau gelas. satu tak cukup. Kalau cawan gelas boleh lah 1. Siap. Dia dah Dah siap 2 ukuran dah. Ya, suka dia tu. Ni yang mak cakap. Yang ini jangan ambil. Dia 1 pot tu. Lepas tu 2 pot air. Dia manual. Macam mana nak masak Tapi kan Azira dah pandai masak yang gitu. Ya. Tak apalah. Saya malas-malas. Terima kasih pada yang memberi. Berguna. Bantu. Sangat berguna. Kalau dah masak tu jangan lupa tekan je. Dah biasa ketik-ketik. Sama. Kan? Alah biasa. Lah. Benda tu Duduk rumah tu. Masak nasi. Tunggu kan main. Kenapa hari lagi tak tekan? Dah lah tengah lapar. tu biasa. Bisa pun pernah. Pernah. Tiba-tiba jam. Pernah. Apa benda ni? Kenapa ni? Abang nak balik kerja dah. Masa tu kat Lakin lah. Lepas tu tak tekan. Lepas tu tengok tak masak-masak. Lepas tu tekan. Lama. Apa tu tunggu. Makan Si kan. bergelak-gelak dengan apa. Tapi nasi semalam ada juga. Dia berasal nasi semalam. Tahu Lapar siap dah. masak. Yelah. Balik kerja. Nak ni. Abang balik makan. Balik. Lepas tu kan makan balik. Makan balik. Masuk kerja. Laki kat kerja ni dekat. Tu nanti lemau. Ha? Lepas kat rumah tu. Ni buang Azira. Cawan. Buang. 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 Kalau pakai kan. Tempek pun boleh bawa. Ni saya dah. Dia dah chop dah. Dia Hazimah. Dia Hazimah. Pepek dia selalu kat Lima. Ni tak payah bukaan. Kalau nampak ni. Cawan. Tu cawan tu tu. Ada 6 ke? 6. Ada tulis 6. Ya, ya. Tu berat. Next. Tengok atas apa tu. Tak ada kawan. Banyak. Kepek-kepek ni Apa makan ni? nasi pun sedap. Selamat benda baru. Haikal Zira. Apa? Lan CP. Lan. Dan kating. Oh. Kating. Ada ke lan ni? Lan kasi. Azlan. Yelah lah lembut tadi. Ada je semalam. Tak pasal. Dia jumpa mak. 2 orang. Dia 2 orang. Yalah. Kalau dia satu lah. Dia mana lagi satu? Dia lembut-lembut sikit dia kata ayat. Tu ke yang kecil ke yang besar? Tinggal 2 tu je. Dia akan 2 orang. Jangan pula. Nak test saya sebelum test dia. Ni Azira. Dia nak kahwin dengan Azira. Dia cakap, bawa je lah kahwin dengan saya. Azira dia macam Dia dengan kawan dia. Dia nak test saya. Dalam Mazri. cuba dia test kakak dia. Dia sebagai awak. Ha? Dia sebagai awak. Oh, tak Ni apa. macam lawa. Kan? Cawan. Cawan lawa. Alah kau Miza lagi. Kawan tu gelas. Gelas. Yes. Time raya, time raya. Kak Miza pun banyak dapat macam gitu tau. Sampai sekarang tak guna. Betul dah ni. Ya. Boleh buat hidang. Raya. Boleh buat hidang orang. Alah nanti kawan-kawan awak datang. Kan, kawan-kawan datang kan. Dia orang pun minum. Mak pun belum datang kan rumah dia orang. Belum masuk kan. Kucing rumah. Cawan. Next. Tengok-tengok je. Tapi tak ada barang sangat lah kan. Tak ada barang langsung.
Tu je lah benda ais macam masuk. Tu je. Ini kawan dia bagi. Oh, Ni. mak. Kan kawan. Oh kawan pada Aikal. Dia dulu tu bagi hadiah. Okey lah. Ya. Shake botol. Oh ni. Dah letak barang. Bawa sekali hadiah saya. Ha? Hadiah saya kat awak tu. Dah masuk Ha. rumah dia dah. Saya dah nampak dia dah pakai dah. Mak dia Oh, pakai. ni Ah. yang Apa tu? Dia tak tahu simpan ke Untuk cuma ni buka. lah, macam season- bergaram ke season. yang- Oh. Dia Dia shake. letak dalam bekas tu shake je. Oh, dia shake ya. Shake ke dia macam Sebab yang depan ni shake. Gambar dia. Oh, dia nampak picit gitu, ingatkan macam tarik-tarik gitu. Oh, faham. Cantik betul ni. Yelah, barang zaman sekarang kan lain. Dia boleh kat ni cantik betul. Dah habis dah. Kat Zura. Oh, Nampak banyak-banyak. Kat Zura dengan ni. lakinya. Ni macam mengambil kongsi Yang ni kan Kongsi dah Kongsi? berapa belas tahun. Tak, dia tu orang tu kongsi ke? Dia ni Dia dengan- share dengan suami dia. Oh. Yang ini lah Family yang dah berapa belas tahun tak ada anak ni. Oh. Sama dengan Hafiz kan? Lebih kurang ni. Habis 6 tahun kan. Yelah, tak ada anak lah kahwinnya. Belum lagi. Lambat lagi lah Belum kot. rezeki. Memang rezeki dia orang berdua je. Dia dah ada. Tapi kalau dia senang macam gitu, tak apa lah. Yelah rezeki dia kat tempat lain. Uh-uh. Dia dah siap. Mungkin tak. Dia kahwin. Nanti dapat anak lelaki. Ya. Ya. Ah. Dah nampak Bukan, Cida kena Cida dapatkan lelaki. Dengan cawan. Sekejap cawan lah. Dia satu set. Oh, ini yang tu. Plastik ni. Tak, plastik. Kat ni cantik. Ringan sangat. Kat ni asyik. Oh. Kat ni cantik. Lagi tu design Pak Nura. Ada selalu menulis dia. Kerja pun menulis kan. Tulisan dia tahu saya faham dengan tu. Kat siapa? Tak barang. Berapa ribu? Cuba lagi tu Sya Allah. Oh si Min. Mesin lah. Kucing macam sini. Mesin senang. Nanti kau dah Mesin. tulis. Pergi mesin. Saya pergi kat dia. Dia mesin 24 jam ada. Yang apa? Nombor berapa? Sebab dia tak faham. Dia tak tutup. Ni yang plastik kan? Ni. Yang kat sini. Mesin lah. Lepas ni Mesin tekan je lah nombor dia. air masak dia Nombor air kawan dia. masak. Nah. Akaun dia. Air masak lepas dah masak. Akaun nombor tu. Dia sejuk sampai dalam ni. Dia kata orang ni. Tapi kalau masuk dalam tu, mesin tu, pastikan dia boleh masuk duitnya dalam tu. Lepas tu kena tahu perkiraan dia tu. Dah Macam habis. leceh pula. Tak, tapi saya punya boleh bank in 5,000 aja agaknya. Kau ajar api. Nak pergi lagi mana? Video dah tak. Dengan dia orang. Zira pun ada, dia boleh tolong.